Hai guys, so hari ni nak tunjuk sikit cara nak edit 360 pakai app Insta. So untuk user-user yang baru ataupun pengguna X5 yang baru, this is the good video for you guys. So first thing first, pilih dulu footage. Okay, untuk editing dia, dia punya benda yang paling penting sekali, dia punya tambah ni. Tambah ni nama dia keyframe guys. So untuk edit, so kalau korang berminat ataupun nak pilih angle, macam contoh nak angle macam ni kan, adjust sikit. Lepas tu tekan tambah ni guys. Tekan tambah ni guys. So lepas tu kalau nak ubah angle lain, macam contoh nak ubah angle mana yang depan ni, okey, tekan tambah ni balik guys. So footage tu akan bergerak ke hadapan mengikut pada editing yang korang buat. Macam ni guys. Bukan tu je guys, kalau you guys nak tracking pun boleh guys kat sini. Tekan lama-lama screen ni, like this. Lepas tu korang boleh track je apa-apa subjek yang korang nak. Lepas tu tekan je start tracking. Tada, dia akan follow saja guys. Lepas tu kalau dah jauh ataupun dah berminat, tekan stop, and then footage tu akan bergerak macam ni guys. Dia akan bergerak begini mengikut editing korang, like this, and then dia akan follow subjek ke depan tu. So kalau korang dah berminat dengan cara editing yang korang nak, apa tinggalannya, tekan ni saja guys, untuk render. Lepas tu korang pilih resolution yang paling tinggi, tekan select video quality like this, and then drag je sampai 4K. Lepas tu tarik bitrate dia paling tinggi, and then export ke phone macam biasa. Macam tu je guys nak edit dia. So kalau you guys rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, komen dan share.